update barang-barang yang Shu nak bawa. Shu dah packing, nak masukkan dalam bonnet kereta. A few of my friends ada datang before I berangkat ke Johor. And then Serah dengan Tin pun datang bagi kek. And these cakes, thank you guys. And pada datang dengan mewah. Dia bagi this book for birthday gift ke farewell gift pun I tak sure. Tapi thank you doh. Akan aku baca nanti. So this is all the gift yang I dapat for my birthday gift. And also like macam farewell gift kot kan. Kita orang berhenti dekat anak-anak Prasing. Koyak lah umi gula. Oh, mi gula ke? Gula udah. Oh, tu ada sayur. Tengok berjalan. Awal ke tak? Awal juga? Let's take 3 Jalan Johor Laju dah kita ni. and Dalmersing. Laju dah kita ni. Guys, sudah jumpa rumah sewa kat sini. So this is the house. Ni masuk pintu utama. And this is my new room. Ni maybe Shu kena beli apa kata cat. Kena cat sikit. Tu bilik air. Ni second room. Second room tak ada katil. And this is the last room. And then dapur macam tak ada table top. Tapi it's okay. Barang yang dah bawa. Ni apa kata tenant sebelum ni tinggal je. And tenant sebelum ni pun tinggal mesin basuh. Gila. And peti ais sekali. Dia tinggal peti ais. Peti ais Hisense. Sambung vlog malam ni. Tu dia. Dah makan dekat Ayan apa? Ayan Tebrau. Acik. Kita nak cari kasut kat Thomas. Mana satu? Satu yang ni dah. Ni yang mana? Our last dinner before Umi Abah balik besu. Before Umi Abah Pakcik balik besu. Kita orang makan dekat Bandar Cemerlang. Yang berdikari. Berdikari. Ya, kena berdikari. Umi Abah okey tak? Rumah yang cari tu okey tak? Okey. Mula rumah tu. Lagi-lagi? Umi Asa? Rumah tu comel. Jumpa owner yang baik. Lepas tu penyewa yang duduk tu pun baik. Lepas tu jiran-jiran pun baik. Jiran-jiran Cikgu Kelantan. Allah temukan dengan orang yang baik-baik. No, dengar. Cuma rumah tu jauh sikit lah daripada sekolah. Jauh sikit. Kak Long kena bangun awal lah. Untuk sebab kat Johor tak sama dengan Terengganu. Kat Terengganu 7.45 masuk pada lewat. Dekat sini macam late lah. 7.15 dah mula belajar. Tapi 7.15 tu kira paling lewat lah. Merah Merah dah lah kalau lebih 7.15. Jadi kena tolak awal lah. Bangun awal? Bangun awal. Kena keluar awal. Jam. Lah. Guys, I just got back from school and Shu nak unboxing barang-barang yang Shu beli from Shopee.
sebab Shu beli semuanya dari Shopee untuk decor this room. I tak bawa barang-barang daripada rumah. I hanya bawa baju and things. Macam you guys can see belakang ni sepah. Sebab I tak ada lagi storage box, I tak ada lagi rak, I tak ada lagi almari. Saya dah beli. Tinggal 2 lagi kot tak sampai. Rak baju dengan storage box. Yang lain dah sampai dah. I'll show you guys. So kita ada meja, kita ada kapet, kita ada this one apa, storage box seterusnya. This one baju kurung, and this one I beli from Ninso. Lampu, basket bin. I akan unboxing satu-satu. Let's go. So first thing first is kapet. I beli this from Shopee. I rasa around 30 good, if I'm not mistaken. Oh my god, oh my god, oh my god. Kecil lah pula. This one is Muji style. Okay, next. Second item is computer desk, dia tulis. Dia sebenarnya rasa macam table lipat je. Style Muji style. Okay, this one besar pula. I expect mana kecil je. Okay, besar. Third item is berat. Okay, I beli warna brown. Dah cakap plastik je. Okay. Dia buka macam ni. Alright, and then okay. Ow. Okay, you pull out. Macam ni. This one atas. Okay. This one bagi atas. And then you tolak macam ni. Okay. Sampai dia kemas kot. Alright. Okay, ni kecil sikit. Alright. Okay, tolak. Sama je tolak. Okay, you get 2 pieces of it. 2 pieces of boxes. Penat. Cuma rak baju lah tak sampai lagi. Rak baju and then storage box. These things I bought from Ninso. So RM2 something. This one is the non-light. Dia pun ada USB nya. Dia pasang dia pakai bateri. Rasa dia pakai bateri lah. Dia sumpah kena scam. Dia pakai bateri yang bulat-bulat tu. Baju in this box. So I tak boleh macam display banyak sangat baju kan. Sebab saya beli almari. Okay, I nak kemas all the things dalam box ni. See you. Bye bye. This is the table I bought tadi, yang I unboxing tadi. And this one is Muji style carpet. Cuma macam tak besar, dia tak full sampai sana. This one storage box. I kena kemas things yang dalam dalam luggage. Kena masukkan dalam ni. Sementara tunggu rak baju sampai.
keluar. Tapi tak sure nak pergi Aeon ke, I pula Aeon ke, Tappen ke, or IKEA, sebab tiga-tiga tu dekat. Rasa macam nak pergi makan di Typhoon. Di Typhoon ada dekat Aeon. So memang pergi Aeon kot. Okay, I kena pergi hari ni juga sebab esok kita orang cikgu baru terlibat dengan kemahan dekat sekolah. So weekend, hari ni je weekend. Esok still kena pergi sekolah pukul 7 sampai pukul 12 esok. Guys, pergi Forest Park. Ni macam tasik kot. Katanya ada tasik macam taman gitu. Okay. Alright. Untuk jogging. So, boleh jogging sampai atas tu. Okay, tu sana. Jogging sampai sana. Malas aku pergi. Basically, buy nothing tak. I just bought Zeus, ice cream latte, and Empire Sushi. Guys, I sebenarnya nak sambung buat unboxing video. Cuma my rak tak sampai lagi. Rak baju dengan storage, plastik storage. Nanti tunjuk. Tu boleh letak bawah katil. Supaya barang-barang ni taklah nampak banyak sangat kan. Dua benda tu tak sampai lagi. Lama dah. Kita akan sambung video tu. Okay. I nak cerita daripada mula. Which is I ingatkan I dapat posting kat Selangor. I dah beritahu semua orang yang I posting Selangor. I rasa macam yakin dah dapat Selangor kan. Tapi turns out I dapat Johor. Mula-mula macam sedih. I nangis kat mula-mula dapat Johor ni. Sebab I takut. Johor kan macam orang cakap living cost tinggi daripada KL. Rumah mahal. And memang masa I cari rumah tu, sebelum lapor diri tu, I cari rumah sewa, memang mahal. Mahal yang macam tak masuk akal. Agent fee dia pun sampai RM8,000. Bayang nak masuk satu rumah biasa. Bukannya rumah yang macam kat Putrajaya yang mahal-mahal tu. Rumah berjuta-juta bukan. Apa ya? I dapat rumah ni dengan harga RM950. Untuk satu rumah ada 3 bilik lah. Dan area pun area yang macam safe, ada ramai Melayu. I tak sangka I dapat direct owner. Tenant before ni pun seorang cikgu. Dia macam sewakan kepada anak-anak dia lah. Anak lelaki dia IPJ kat sini. So dia sewakan, dia nak keluarkan anak dia daripada rumah ni sebab anak dia dah dapat posting kot apa tak. Cikgu tu bagi shoe putih ais, bagi shoe mesin basuh. Dia kata kalau dia tahu cikgu juga nak masuk rumah ni, dia tinggalkan je sofa before ni. Cumanya itulah I cakap lambat kan nak masuk. Tapi tak apalah, I still bersyukur. Cuma jauh sikit daripada sekolah, around 9 kilo daripada sekolah. So agak bangun awal lah. Everyday I bangun dalam pukul 5.30. Pukul 6.30 tu I dah gerak ke sekolah. Sebab Johor ni masuk sekolah pukul 7 suku. 7.20 tu dah merah. Tu beza dia. So macam okey lah, as long I dapat rumah. I kan sedih nak datang sini. So I rasa macam upati I punya hati tu kan, dengan dapat rumah yang selesa. Takut datang sini bukan sebab apa, I rasa macam tak ada kawan kat sini. I am so lonely. I rasa I alone. Sebab je lah Johor, I tak ada saudara mara kat sini. Ada pun yang macam jauh-jauh lah. Apa lah, rezeki ada Johor kan. Guys, I baru je balik dari sekolah hari Sabtu. Hari ni I baru je balik and I received this biggest parcel from Shopee. Yang I cakap nak rak baju tu, tapi
Lepas ni tak reti pasang. Tak apalah. I pasang je lah lepas ni. This is the second item yang Aisyah cakap. Storage plastik tu nak letak bawah katil. Nak buat sini mana satu dulu? This one? Sebab penat weh. Nak tidur tapi tak boleh tengok benda tak siap. Guys, you tengok ni. Macam mana I nak pasang benda ni. I tak pernah pasang. I tak pernah ada experience pasang. Before this, Syah suruh Abah tak pun adik-adik lelaki aku je. Dah lah rumit. Dah lah bahasa Cina weh lah. So this one storage box yang Syah cakap hari tu. Boleh letak baju-baju kurung. So zip. And then boleh letak bawah katil. So nampaklah tersusun sikit. This one I beli dalam RM20. Tapi this one yang paling besar tau. Rak yang Syah cakap. Rak baju yang tak sampai-sampai tapi hari ni dah sampai. And I pasang benda ni tadi. Rumit lah juga. I take time. Cumanya I minta bantuan my boyfriend juga. Dia tolong secara video call lah. Dia tolong mana pasang, mana screw, mana kayu tu, mana kayu ni. And then tada! Cantik tak? Sebenarnya I rasa I place order yang tak ada basket. Tapi tak tahu kenapa ada basket. Tapi yang penting ni RM30 je. So okay lah. Nanti I letak baju. Cuma tak muat. Ni kena alih lain kot.